ni, I cuma pretend, itu saja. I cuma pretend couple dengan Diana untuk buat you jealous, dan mungkin you boleh utamakan I daripada mak you. Memang taklah. You nak I utamakan you daripada mak I sendiri. Maksudnya, you nak I jadi anak derhaka? For you? Lagilah tak. So, memang betul awak cintakan Jazlan? Yes! Memang betul. I cintakan Jazlan sepenuh hati I. Masya Allah, ya Habibi. Anything else? Sama je lah. You tak payah nak merayu-rayu, begging-begging kat I kat sini lah. You nak sangat perempuan tu kan? Pergilah. Pergi. You kan kisah ke? I tak kisah pun. Tak payah nak buat alasan lah nak test-test I. Eddie, I dengan you 2 tahun 2 tahun I buktikan pada you I setia dengan you. Ada I nak cari lelaki lain masa you buat I marah. Masa I merajuk, ada I nak keluar dengan lelaki lain. Tak ada kan? So you tak payah nonsense lah kat sini. You buang masa dah cakap dengan you ni. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Anak Umi. Waalaikumsalam Umi. Umi sihat? Alhamdulillah. Anak Umi kat mana tu? Buat apa? Just dekat ni, Masjid Quba. Umi tahu kan masjid dekat mana? Bestnya, ya Allah. Mestilah Umi tahu. Nak sangat pergi sana. Datanglah. InsyaAllah. Nantilah Umi kumpul duit dulu. Nanti Umi pergi sana. Just ada kelas ke hari ni? Ustaz, Ya? jemaah dah keluar dah tu. Diorang cari Ustaz. Umi, Just nak kena pergi dah ni. Nanti Just call Umi balik ya. Okey? Assalamualaikum. Macam mana? Macam tu lah Mama. Takkanlah kasih nak terus lembik, cair masa dia cuba pujuk tu. Bagus. Mama setuju sangat jadi macam tu. Dia ingat Kasih ni tak ada akal agaknya. Hari tu dia dah buat Kasih sakit hati, and now it's time to revenge. Bagus. Ajar dia cukup-cukup. Biar sampai dia frust tertongging-tongging, menongging-nongging, tahu? Habis kan? Mama rasa dia akan frust ke tak? Mestilah dia frust. Tapi Kasih kena keras. Jangan senang-senang nak terima dia ya. Kena bagi tu dia, ajar dia yang Kasih ni boleh dapat lelaki yang lebih baik bergibu-gibu kali lagi pada dia.